Ashraf. Saya Raja rezeki ni. Apa dia? Bibi? Saya dah masuk belajar. Wow. Dekat mana? Bibi? Dekat Johor. Jauh juga. Tapi saya tak nak pun. Kenapa pula? Saya takut awak berubah hati bila saya dah jauh nanti. Apa pula awak cakap macam tu? Okey, saya janji walau apa pun jadi saya akan setia kamu. Betul ni? Ya, betul. Okey. Awak, saya tak nak pergi. Mana boleh macam tu? Daripada dulu awak nak benda ni. Takkan awak nak sisir kan? Awak tak sedih kenapa kita dah jauh? Tipulah saya tak sedih. Tapi nak buat macam mana? Ni ujian untuk hubungan kita. Awak jaga diri baik-baik kat sini ya. Awak pun. Awak. Saya tunggu awak. Mungkin ini yang terbaik untuk kita jalani hidup tanpa cinta. Mungkin aku dan kamu tidak dijanjikan bersatu, walau ku tahu hatimu itu hanya. Hello, awak. Hey, hai. Awak. Saya ada berita baik untuk awak. Apa dia? Minggu depan saya akan gerak Johor. Saya nak jumpa awak. Seriously? Lagipun saya baru je gaji, so adalah duit nak pergi sana. Tak sabar ni. Okey awak, saya pun ada kerja nak buat ni. Nanti saya call awak balik Okay, bye. Inilah kod kolej dia. Hello awak. Saya dah sampai dah kat kolej awak ni. Serius dah sampai? Yelah. Okay, sekarang juga saya siap. Okey, awak siap dulu. Awak! Awak, saya rindu awak. Saya pun rindu awak juga. Dah lah. Kita bukan boleh jumpa lama pun. So, awak kena balik pukul berapa kolej? Ish, nampak saya tak rindu kat saya kan? Kenapa pula? Yelah, awal-awal lagi cakap pasal balik. Bukan macam tu lah. Maksud saya, awak tu duduk asrama. So, saya kena tahu awak kena balik pukul berapa. Barulah kita decide kita nak pergi mana. Okay, Roger. So, tunggu apa lagi? Jom kita dating. Jom. Awak, terima kasih tau sebab datang dari jauh semata-mata nak jumpa dengan saya. Tak ada apalah. Lagipun saya datang sini sebab saya nak pastikan dekat awak yang saya setia je dekat sana. Awak tak penat ke? Duduklah hotel kat sini dulu sehari.
Tak boleh lah awak. Lagi pun esok saya kerja. So memang nak kena balik juga. Okeylah kalau macam tu. Awak jaga diri tau. Nanti dah sampai, awak bagi tu saya. Okeylah, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta antara kita, antara penghalangnya, walau kau dikasih. Kau dari mana? Lah, aku dah cakap kau lah. Aku jauh je bawa aku. Kau ni memang ketat lah weh. Long distance relationship. Kau sanggup pergi Johor jauh-jauh tu nak jumpa weh kau je? Nama pun cinta, cinta perlukan pergomanan. Dan pergomanan tu adalah kunci kebahagiaan. Tak adil lah. Macam Kau tak ada percaya ke dengan awak kau tu? Sebab awak kau tu mungkin dia curang dengan kau ke? Tak adalah, aku kena ada lah. Tak adil lah. Macam kau sanggup pergi jumpa dia kat sana, kat Johor sana kan? Lalas dia dengan lelaki lain. So aku tak nak lah kau punya percintaan kau tu sia-sia bro. Wah, mau tidur dulu lah Berat hati mencoba menghapuskan segala yang ada di jiwa. Mana dia pergi Seminggu dah tak kontak aku. Mungkin kau tak merasa apa yang aku rasa, tetap ku berikan semua. Awak pergi mana? Seminggu dah tak kontak saya. Saya banyak kerja lah awak. Awak ni kan baru seminggu dah kontak. Tak adalah, saya ni risau dekat awak. Okey, kalau ada saya tu tak apa, saya faham. Cuma lepas ni kalau boleh bagi tahu saya lah. And lagi satu, minggu ni saya nak jumpa awak boleh? Oh, datang je lah. Okeylah, saya ada banyak kerja ni. Bye. Mungkin ini yang terbaik untuk kita jalani hidup tanpa cinta. Minggu depan saya pergi Johor. Saya nak pergi jumpa awak. Tak sabar ni. Kamu tidak dijanjikan bersatu, walau ku tahu hatimu itu hanya mungkin ini takdirnya, takdir kita harus berpisah. Hello awak. Saya dah sampai. Lah, awalnya baru pukul 10 pagi kan? Memang saya target sampai lambat. Tapi tak tahu bos tu bawa laju. Oh, Awak boleh tak awak keluar sekarang? Sebab saya pun tak tahu nak pergi mana ni sementara tunggu petang. tak boleh lah. Sekarang ni waktu saya tidur tu tak. Kita di pukul 2 kan? Oh, ya ke? Macam tu tak apalah. Saya cuma Apa Zain? Zain? Ashraf? Kita keluar kejap Lepas makan kita balik. Kenapa pasal tak ni kat saya Kenapa pula? Yelah, awal-awal lagi cakap pasal balik. Mungkin ini yang terbaik untuk kita jalani hidup tanpa cinta. Mungkin aku dan kamu tidak dijanjikan bersatu. Kau tu balik-balik, kau campak kasut. Kasut kau tu dah lah kotor. Letak kat luar lah kasut tu. Aku juga kena bersihkan nanti. Apa salah aku? Siapa okey ni? Aku penat dulu datang Johor. Ni yang aku dapat. Okey. Aku rasa kan kau patut pergi mandi lah.
Kau pergi mandi, bersihkan diri kau. Lepas tu kau solat lah. Sebab kita, daripada kita jaga relay kita dengan manusia kan, lebih baik kau jaga relay kau dengan Tuhan. Mungkin ini yang terbaik untuk kita jalani. Hai baby. Hai. Monyaknya muka ni. Dah lah, saya rasa dah bosan dengan power saya. Dah lah datang sebulan sekali je punya power lah. Lah, ya tak apa jadi. Tak apalah. Saya kan ada. Juga kan? Okey, awak nak senyap lagu apa? Tak kisah. Okey, lagu ni. Bukan salahmu, apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku, sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Awak, terima kasih sebab salah dulu saya. Tak ada apalah awak. Okey, hari ni awak nak senyap lagu apa tu awak? Lagu apa Jap, awak tahu ke? Tahu jugalah. Okey, saya pergi bijak Okey. Baby, Sure. apa salah saya? Baby, saya tanya. Sebab awak tak pernah ada untuk saya. Yang selama ni jaga saya hanya Eden je. Tengoklah, tempat beli saya pun awak tak ada. Saya memang selalu tak duduk awak. Saya minta maaf. Ini bukan salah awak. Mungkin saya ingat pengorbanan tu adalah kunci kebahagiaan. Tapi saya silap. Pengorbanan sebenarnya adalah satu penyiasat. hanya